Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Ashraf Johar bin Saleh, merupakan pegawai psikologi di penjara Sungai Buloh. Hari ini kita berada di slot semuka sebelum masuk bekerja. Tuan-tuan, hari ini saya ingin kongsikan satu topik yang mungkin penting kepada kita semua, iaitu berdamai dengan takdir. Apa yang dikatakan dengan berdamai dengan takdir? Setiap orang ni, tuan-tuan, sudah pasti akan berhadapan dengan satu masalah ataupun satu peristiwa yang mungkin kita tidak boleh elak. Antaranya kecederaan, kecemasan, mungkin orang yang kita sayang telah tiada, ataupun apa sahaja perkara yang boleh mengganggu gugat emosi serta pemikiran kita. Namun apabila kita bercerita tentang berdamai dengan takdir, apa yang boleh kita maksudkan? Sebenarnya, tuan-tuan, dalam satu situasi yang telah berlaku kepada setiap manusia ini akan diuji oleh Allah ataupun Tuhan tentang sesuatu perkara yang mana Tuhan menguji itu kepada kita atas satu situasi, atas kemampuan kita sendiri. Jangan khawatir, sebab semua orang sebenarnya berhadapan dengan situasi ini. Oleh demikian, kadang-kala ada individu yang mungkin tidak boleh menerima hakikat ini sehingga menyebabkan kesejahteraan mental ia terganggu. Jadi apabila kita bercerita berdamai dengan takdir, apakah fokus yang boleh kita lakukan? Sebagai seorang manusia, kita tiada kudrat untuk melawan satu situasi yang telah terjadi kepada diri kita. Apabila kita berdamai dengan takdir, membawa maksud kita mempunyai nilai keredaan yang akan membawa kita untuk lebih menerima persekitaran yang telah berlaku. Redha maksudnya kita menerima apa sahaja ketentuan, qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun menerima situasi yang telah Tuhan tetapkan untuk diri kita. Justru apa yang perlu kita lakukan apabila kita berhadapan dengan satu musibah ataupun satu situasi adalah amat penting kepada diri kita sebagai seorang manusia. Pertama sekali adalah menerima situasi tersebut. Menerima situasi tersebut membawa maksud kita akan membuka ruang pemikiran kita dan juga emosi kita untuk berdamai dengan persekitaran serta suasana yang telah berlaku. Justru melalui penerimaan ini akan membawa kita kepada satu pelan tindakan yang lebih baik untuk kita mencari apakah pelan-pelan tindakan ataupun apakah gerak kerja yang boleh kita lakukan untuk memastikan kesejahteraan kita akan terus sejahtera. Justru itu, kita sebagai seorang manusia memang tidak boleh elak dengan apa sahaja persekitaran yang telah berlaku. Dan yang amat penting, apabila saya katakan tadi, berdamai dengan takdir akan membawa kita kepada satu situasi yang lebih positif yang akan mengharmonikan emosi kita. Kesedihan, kekecewaan adalah lumrah dalam kehidupan kita. Namun, jangan terus biarkan kekecewaan itu menyelubungi diri kita sehingga kita tidak mampu untuk menguruskan diri kita serta persekitaran lain. Sedikit perkongsian pada hari ini, semoga perkongsian pada hari ini akan memberikan sedikit manfaat kepada anda semua. Bertemu lagi kita ada slot dalam semuka di lain acara. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.